Guys, aku nampak benda rare dekat Pasar Malam Masjid Tanah ni. Kak, Assalamualaikum. Kak, kau jual apa ni? Saya jual apa mini. Apam mini? Apa tu apam balik mini? Dia kecil je. Oh, comel-comel. Macam ni berapa ringgit satu ni, Kak? Jadi RM42. RM4. Oh, Ada 7 flavor. 7 flavor. Wow, Kak, akak buatkan saya yang paling grown semua flavor sekali boleh? Semua boleh? Boleh. Akak buat je berapa ringgit? Buat je. Buat Boleh je? semua flavor. Okey, Ya. okey. Yang ni apa ni, Kak? Yang ni kuih Trigandus. Dia apa? Trigandus. 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 Oh, lain macam nama dia. Dia dari Johor kuih ni. Saya ingat daripada Spanyol. Jauh je. Bukan Kan. Mantap lah. Dia sama rasa macam apam balik juga ah. Sama, cuma dia ada flavor lain lah. Dia dengan kacang merah. Nanas, kacang merah. Ah. Wow, coklat pun ada ya. Ini lagi satu yang kosong ni apa? Kosong tu tadi jagung dengan kaya. Dah habis lah? Oh, mantap. Okey, yang ni akak bagi flavor apa ni? Flavor yang ni coklat, Okey, lepas tu? kaya, Okey, strawberry. okey. Ni semua flavor akak buat sendiri ke? Tak ada, ada yang beli. Belilah. Agak custom lah. Ya. Faham? Ni blueberry. Okey. Jagung dah habis. Okey, tak apa. Boleh Kak. Mana yang ada? Ni peanut butter. Ni Okey. Nutella. Oh, dia empat RM2. Empat RM2. Maksudnya ni berapa akak bagi 8? Ni ada 8 RM4. RM4 lah? Ya. Apam balik mini guys. Gerun tak gerun guys. Masjid Tanah punya pasar malam.